Saya perhati. Masa tu dah berapa lama dah tu? Sampai waktu isyak. Dari saya jumpa dia tu dari mana tak tahu, dari bila tu saya tak tahu. Saya dah masuk tu sebelum asar. Sebelum asar? Dia dah buat dah. Sampai isyak pun masih? Ya. Lepas solat fardu tu, solat fardu. Lepas solat fardu dekat Mekah Madinah ni setiap waktu ada jenazah. Lepas solat jenazah tu, lepas tu dia solat sunat dia. Lepas tu dia doa. Solat sunat doa, solat sunat doa. Bila waktu fardu dia solat fardu. Lepas solat jenazah. Lepas tu dia ulang balik amal isyak. tu. Sampai waktu isyak dia nak buat lagi oleh kerana anak dia dah datang 4 orang. Kenalah balik bapa tu, bapa ayalah mungkin dah tua kan. Jadi saya tarik pakcik. Pakcik, jangan balik dulu pakcik. Kan pakcik perasan tak saya duduk sebelah pakcik ni, tengok pakcik doa 2 rakaat amal tu. Sebelum waktu asar dah duduk sebelah pakcik. Pakcik perasan tak? Allah nak minta maaf. Dia cakap pakcik tak perasan dia cakap. Mesti ada pakcik tempuh satu peristiwa ni yang boleh membuatkan pakcik boleh buat amal ni. Saya tak rasa orang sekarang ni boleh buat. Ingat para sahabat tabi'in je boleh buat. Ini ada lagi pakcik boleh buat ni. Saya perhati pakcik apa saya buat. Pakcik buat ni. Kali dia pun duduk ceritalah pada saya, pakcik mudah-mudahan saya boleh manfaatkan perkara yang baik dalam hidup saya. Kali dia pun duduk, dia tengok muka saya. Nak, dia cakap, pakcik ni nak pergi haji 15 tahun dulu dah mengharap pada Allah. Doa malam tahajud, berdoa pada Allah, taubat hari-hari taubat. Tapi Allah tak pilih pakcik. Pakcik simpanlah duit yang ada tu, pakcik 15 tahun. Satu hari tu pakcik rutin macam biasa pergi masjid, solat maghrib. Lepas solat maghrib ada kuliah maghrib. Pakcik duduk macam biasa dengar kuliah. Tapi hari tu amat terkesan kerana pengkuliah tu ustaz tu dia baca sepotong hadis yang memberi kesan sangat-sangat kepada pakcik. Apa hadis dia nak dia bacakan pada saya, mafhumnya lah, subhanallah. Nabi bersabda, mafhumnya, bersegeralah kamu sedekah kerana bala bencana tidak mampu untuk mendahului sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah, ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah ini mempunyai keajaiban, dapat menghindarkan 70 jenis bala bencana. Yang paling ringan penyakit sopak dan kusta. Belilah penyakitmu dengan belilah kesulitanmu dengan sedekah, baikilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi pakcik tu pegang. Dia buat apa? Sedekah. Dia sedekah dengan apa? Dengan duit lah kan. Duit mana dia sedekah? Duit simpanan. Duit haji dia tu lah. Duit 15 tahun yang disimpan Allah. haji tu. Sedekah, ma'atafiz, madrasah, pergi sana, pergi sini. Siapa saja perlu kat TV keluar cari dana untuk buat masjid, sedekah. Sehingga satu hari habis duit tu. Kalau logik akal yang kita selama hari kita pakai, kan jom pergi haji, tunggu tengah kumpul duit, kan sampai rezeki cukup nanti kita pergi haji kan. Kita rasa macam tu kerana duit tu bawa kita pergi haji. Hari pakcik ni kan, Allahumma salli ala Muhammad, hikmahnya kata-kata Rasulullah, berkatnya kata-kata Rasulullah, dia amal, dia yakin sehingga duit dia habis. Satu hari subhanallah, travel agency telefon dia, pakcik datang ke pejabat, bawa pasport dengan isteri saya ke. Lepas tu budak yang telefon daripada travel agency tu baca seluruh ahli keluarga dia. Allahuakbar. Anak 4 orang, menantu 4 orang, 8 orang. Dia suami isteri 10 dah. 10 orang semua. Allah. Pergi bawa pasport ni semua, cik nama-nama, ni anak menantu saya ni, bawa semua pasport. 10 orang ni bawa pasport. Baik. Pergilah haji. Itulah hari yang dia hadir tu, nak menunjukkan syukur dia kepada Allah SWT. Kerana asbab daripada amal sedekah, Allah jemput seluruh hari keluarga dia. Subhanallah. Kan? Itulah dia buat doa nak menunjukkan dia syukur kepada Allah SWT. Kan? Tapi yang paling ajaibnya, subhanallah, sehingga ke hari ni, tak silap saya, sehingga ke hari ni tak tahu siapa bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai hari ni tak tahu siapa sponsor. Tak tahu kan.